ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين أما بعد. Yang terhormati, yang dikasihi, yang saya hormati Saudara Jamil, istri dan seluruh keluarganya. Seterusnya yang saya hormati, yang saya kasihi, para peserta di kalangan orang muda yang sekira berbeza dengan orang yang pernah bertemu dalam majlis yang sebegini, tempat yang sama ini. Sebelum ini kalangan orang dewasa, orang telah usia, kalangan mak dan ayah kita. Di malam ini, alhamdulillah, dapat bersama dengan orang muda yang semangatnya tinggi, semangatnya cukup hebat, insyaAllah. Alhamdulillah, kita pertama-tama merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita masih diberikan anugerah nikmat kehidupan dan kita berpeluang untuk sama-sama kita merasai keindahan alam ciptaan yang serba indah ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita bermula dengan solat maghrib berjemaah itu tadi, kemudian solat hajat bersama-sama dalam keadaan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah anugerahkan kita kesihatan, Allah anugerahkan kita kehidupan yang baik, kita, keluarga, mak ayah kita dan seluruh masyarakat kita, insyaAllah terjara daripada sebarang musibah, bencana dan semua perkara tidak reda tak ingin berlaku. Dan sejak tadi, alhamdulillah, kita telah bersama-sama baca Yasin yang merupakan sebahagian daripada banyak ayat suci Al-Quran yang Karim, dan sama-sama kita mengaminkan doa untuk kita dan untuk mereka yang telah pergi meninggalkan kita, yang mungkin mereka itu adalah keluarga kita sendiri, jauh dan dekat, dengan harapan moga-moga semuanya yang telah pergi itu dalam rahmat Allah, dalam limpahan barakah Allah, dan mereka diselamatkan daripada saat-saat kubur, hidup di alam barzakh mereka dalam suasana penuh dengan keredaan, di dalam mereka disaksa, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara doa yang telah kita sebutkan tadi. Di samping kita juga minta dalam doa kita tadi, semua aminkan kita dalam iman yang panjang, dalam nafas iman yang berpanjangan, dalam rezeki yang dimurahkan Allah, dan kehidupan yang amat lebat, alhamdulillah. Jadi pada malam ini saya akan cuba mengambil masa yang agak terbatas sehingga insya Allah lagi untuk saya berbicara sebagai menyambut ajakan undangan Saudara Jamil yang menjadi tuan rumah kepada tuan-tuan dan saudara semula daripada Kuala. Soal 5 besok dah hilang. Nampak ceria itu sebarang itu ceria. Alhamdulillah, baik. Jadi sebagai yang memenuhi undangan untuk bersama dengan saudara semua, saya akan cuba untuk berbicara dari hati ke hati, sekadar memberikan ingatan nasihat, dan lebih dari itu sekadar lebih dari itu untuk sama-sama kita ambil pedoman dan panduan.
Namun begitu sebelum saya sebutkan tentang perkara, saya fikir ada baik kalau saya ambil sekejap seketika untuk merenungi kembali ayat-ayat dalam surah Yasin telah kita baca tidak tadi. Saya percaya tidak ada kalau kita yang tak baca Yasin. Kalau kita tak nak baca, baru malam ni nak baca, atau nak mati tak lama lagi. Ya, pokok malam ni baru bertemu Yasin. Sebelum tak nak baca, saya kata rasa saya pada waktu besok petang lah. Ada tak dia? Ya, lumayan saya lah. Tapi kalau siapa yang tak baca Yasin, dan malam ni bukan aku, insyaAllah banyak umur lagi. Ya, kita dah baca Yasin lama dah. Ayatnya 63 ayat. Kalau kita baca betul-betul buku ini habis setengah jam lah, paling lama tak kurang setengah jam. Jadi itu sekitar 2 minit saja. Dalam surah ini pastilah terkait dalamnya macam-macam cerita, macam-macam panduan, macam-macam perkara yang Allah beritahu kepada kita. Tuhan bercakap dengan kita, saudara. Tuhan bercakap dengan kita, bercakap melalui Al-Quran. Lepas tu kita baca Quran, kita seorang bercakap dengan dia, berbual mesra dengan dia. Bila kita baca Quran sama Yasin ke apa ayat sekalipun, kita semacam bercakap dengan dia, berbual. Lepas itulah kita kalau tak baca Quran, tapi macam tak cakap siapa, dia itu bukan cara kita dengan Tuhan. Jadi sekurang-kurangnya bila saudara baca Yasin, saudara patut ambil nasihat daripada surah Yasin. Dalam surah Yasin banyak kandungan isi-isi yang cukup besar bernilai daripada itu. Saya nak seperti 2-3 sajalah. Malam tak bercadang baca Yasin, cuma ambil kesempatan itu. Yang pertama sekali daripada banyak-banyak ayat tadi, kita bermula dengan Yasin wal Quranil Hakim. Itu ayat pertama, iaitu wal Quranil Hakim, dan Quran itu maha bijaksana. Jadi dalam panduan ayat ini jelas menunjuk kepada kita bahawa kalau kita nak jadi orang cerdik, orang bijak, orang pandai, orang yang beruntung, orang yang berkat, apa sahaja kita capai, maka jangan lupa bersama Al-Quran Al-Karim. Sebab Tuhan kata dan begitu, Yasin wal Quran Al-Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana, Quran yang hebat. Jadi mana kita dalam hidup saudara sekalian, nak berkat, nak senang, nak bahagia, apa yang kita nak sekalipun dalam hidup ini, kena bersama dengan Al-Quran. Kita walaupun sudah ada pangkat tinggi macam mana, melangit pangkat kita, gaji tak besar mana, RM80,000 sebulan kan dalam contoh. Tak, sebab sekarang ada orang gaji RM80,000 sebulan. Ya? Saya pun pas punya kepala mikir, ke mana RM80,000 sebulan pendek kata, tidur atas duit lah, hidup jalan atas duit. Itu gaji CEO, satu CEO tak hilang, memang ada dalam akhbar. Tapi bukan nak pertikaian dia, tapi nak cerita satu tahap manusia yang mewah. Saya rasa siapa yang tak nak, kalau saya saudara sekalian siapa tak nak gaji mahal, saya rasa semua nak. Pelajar kata saya, Ustaz, tak gaji tak apa, itu adalah masalah mental. Dia tak betul. Ya? Yang kita berniaga, sesuatu jamil berniaga, pasti dia marah keuntungan. Nak cari duit lah lebih daripada kalau dulu mungkin ada pendapatannya sekian banyak, puluhan ribu, nak 100,000, nak juta. Itu kaedah dia lah. Tak ada orang buat kerja nak mati rugi, tak ada. Mesti dia buat kerja nak untung besar. Daripada saat ke saat dia akan cari ruang untuk bina perniagaan. Saudara pun sama lah, satu hari kan ada. Kalau saudara mengambil kursus penternakan dengan tekad masa untuk jadi penternak yang berjaya, bermula mungkin dengan 2 ekor kambing, sekolah dulu, tapi pada tahun sampai akan datang, saudara adalah usahawan yang berjaya. Kambing bukan setakat puluhan, 100,000. Mana tahu? Saya nampak wajah-wajah ni. Cara duduk pun nampak dan pakai orang kaya. Cara duduk tubuh
nampak gaya orang kaya depan. Ya, betul. Jadi satu hari dah kita kaya macam sekalipun, kita tidak akan jadi orang baik melainkan kita kenal Al-Quran. Nak berjaya, nak bahagia, nak kaya, nak jadi orang hebat, kita akan tinggal Al-Quran. Itu panduan. Tuhan kata, Yasin Al-Quran Al-Hakim, demi Quran yang bijaksana. Jadi hari ini kalau ada orang kita yang dah mewah, dah kaya, Alhamdulillah pasti banyak. Bila tinggal Al-Quran Al-Karim, tak baca, tak tatap, tak jadi panduan, kita akan limpuk. Sebab Allah akan tarik daripada itu keberkatan. Allah akan tarik, percayalah. Orang kaya macam mana Quran tak ada dalam jiwa, tak ada mengaji Quran, lama-lama dia hati jadi buta. Bila hati buta, jadi kedekut, dia bakhil, tak nak bayar zakat, tak nak tolong orang, tak apa. Tak apa. Allah Maha Kaya, Allah akan tarik rezeki sikit-sikit. Kamu yang beri tak padan, tak ingatkan aku, tak tahu nak jaga hidup kamu dengan agama. Percaya betul. Tapi ingat, ini amaran Allah, bukan marah saya ni. Allah ingat kepada kita, jangan kita lupakan Al-Quran Al-Hakim bijaksana. Itu satu. Yang keduanya, dalam ayat ini, selama 3-4 ayat lah, ya, ringkas. Dalam ayat ini Allah ingatkan saya, ingatkan kita semua, ingatkan kita, khusus kita, bukan orang lain, bahawa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat yang berapa itu? Allah bagi ingat, sesungguhnya kami yang hidupkan kamu, yang matikan kamu. Kamu jangan leka, jangan lupa. Kamu semua macam mana pun, kami yang hidupkan kamu, kami yang matikan kamu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat belaka, catat habis apa yang buat, yang tak buat, dalam apa situasi. Naktu pada kami catat belaka. Dan bila satu masa nanti, wa kulla syai'in ahsaynahu, kami akan hitung satu. Kami akan tunjuk balik, ini perbuatan kamu dulu semasa hidup ibu. Baik, ini amalan juga. Ayat ini bukan daripada utusan Malaysia, bukan majalah TV ini. Ini pada Al-Quran kita baca Yasin. Kami catat, kami akan hitung data. Ahsayna ni. Jadi ngaji Arab lah sedikit. Apalah ya? Ahsayna ni maknanya kami akan kira sesuatu. Al-Husah. Al-Husah tu bahasa Jawa. Arab lah bahasa Jawa. Al-Husah bahasa Arab. Al-Husah maknanya batu yang kecil-kecil ni. Orang pergi Mekah saya 2 hari. Bila sampai masa mereka kena pergi Musdalifah, ambil batu-batu kecil untuk mereka melontar di Jabal. Itu batu kecil itu nama Al-Husah. Mana satu batu kena lontar, satu tak boleh lontar sekali pun. Ambil sebiji, lontar, sebiji, lontar. Macam kira satu. Allah kata, kami nanti di pada masyarakat kita kira satu-satu. Satu kira apa? Amalan kita, kerja buat kita. Jadi maknanya, saudara teringat, ini benda yang kita kena fikir, baca. Itulah kita nak jadi manusia yang baik, bukan jadi manusia yang jahat. Manusia yang berakal, bukan manusia yang melanggar. Manusia yang pemurah, bukan manusia yang kedekut, dan bakhil, dan tak ada. Dari manusia yang baik dengan orang, baik dengan agama, bukan manusia yang jahat. Ini yang kita faham. Baik, yang terakhirlah satu ayat lagi, 3 ayat tadi, di mana akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita. Satu lagi, mana tadi saya tak ada lagi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita. Ya, dalam 68, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Ini masalah kita. Kita di tuan-tuan saudara semua bermula dengan usia muda.
Macam saudara malam ni. Macam saudara malam ni. Saya tak yakin ada kalangan saudara ni yang usia dah masuk 45. Tak ada. Mereka saya yang lebih lah. Ya. Ini merah ni baru dalam 16 tahun. Muka 16 tapi usia dia kat 3.25 lah. Boleh tak? Ada semua kita ni orang muda, alhamdulillah. Tapi sedangkan yang cerita ayat tadi ialah Allah sebut وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْ خَلْقِهِ. Kita bermula yang muda, tapi tak selama kita jadi orang muda. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ, kami akan jadi orang tu makin tua. Saya dulu pun daripada usia macam sekarang kita 20-an. Sekarang dah masuk 49. Tapi perasaan macam orang 20 tahun. Betul tak? Alhamdulillah. Yang Alhamdulillah tu yang muda. Maknanya saya dah makin berusia, dah makin usia. 2 tahun lagi masuk dalam keluarga emas dah. Ya? Tapi bermula saya bukan tua terus daripada usia muda. Kecil, remaja, jadi orang muda macam sekarang. Ini pusingan hidup kita. Sebab orang cerdik ke kalangan manusia siapa? Yang tahu jaga umur usia dia. Dia tak jadi manusia yang lupa tentang umur. Dia bermula berumur yang muda, dia faham hak muda dia demi untuk masa tua dia. Saya cakap dalam suasana saya dah usia, tak saya pun rasa ketika umur masih mengaji di awal universiti, umur baharu, ingat balik Allah, kadang-kadang banyak kesilapan, banyak benda yang saya alfa. Saya mengaku lah, banyak benda. Mungkin ilmu tak sebanyak mana sepatutnya, banyak lagi tapi tak berapa nak mengaji. So kadang ada, patut banyak lagi. Maknanya Allah sebut وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْ فِي الْخَلْقِ. Sesiapa aku bagi umur satu hari, dia akan takut pusing balik. Umurnya makin lima tambah. Dan itu kata Allah, nunakis tadi, nunakis tuan-tuan, ada yang pusing balik. Waktu kan dalam buku kita ni, ada orang yang satu hari jadi macam budak balik. Betul tak? Satu hari macam budak balik. Dah masuk ke 85. Bercakap macam budak umur 12 tahun. Mungkin siapa ayah kita lah, dah sampai 80 tahun, 10 tahun. Watak macam budak umur 10 tahun. Cakap pun tak berapa elok lah. Dah nyanyuk lagi. Orang kembali semacam umur 13 tahun. Pusingan kita. Kita semua akan kena semua. Maknanya Allah ingatkan kita supaya baik. Ini saya sebut ringkas setelah ayat tadi, hargailah. Saudara adalah orang-orang muda yang patut guna kesempatan muda saudara untuk masa depan saudara yang akan datang, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah, kita dapat bersama pada malam ini dan saudara dah 3 hari berada di sini. Banyak pengalaman seorang daripada Sumber Jamil yang bagi saya merupakan seorang yang pernah contoh yang telah mencipta kejayaan yang banyak dalam sejarah perjuangan beliau sebagai seorang berusahawan. Dan saya yakin kalau saudara datang haji yang penuh redha, terbuka, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk berjaya, dengan saudara telah berada suara yang cukup seronok. Alhamdulillah, beberapa ilmu aku tak tahu, aku tak faham, ada yang tak faham, aku tak faham sekarang. Ada semangat, insyaAllah. Itu harapan saya. Yang semangat skripsi swazah yang tadi selama berilah, jadi harapan saya ini. Tapi yang penting pada malam ini bahawa medan saudara-saudara sekarang bukan kecil makna dalam agama. Hari ini kita berada dalam satu suasana yang makin hari makin tak sama dengan dulu. Dulu orang belajar mengaji universiti, dapat diploma, dia nampak kerja kerajaan, makan gaji lah dalam masa muda. Tapi clear sekarang ni
bukan masa kita fikir untuk makan gaji rasmi. Tetapi hari ini suasana dah berubah. Makna kata mudahnya, siapa yang cerdik, siapa yang faham masa depan, siapa yang usaha nak cipta masa depan yang baik, dia akan gigih berusaha. Tak kira apa cara sekalipun. Walaupun dia mungkin mengaji di universiti, saya ingat ramai di sini daripada siswa universiti, ada ya, semua sekali. Alhamdulillah. Pendidikan apa dia? Dia ada. Saya ingat. Ya. Kalaupun dia mengaji dalam bidang engineering sekalipun, BA dalam bidang counseling, contohnya, BA dalam bidang accounting, walaupun dia belajar dalam bidang itu, tetapi tidak salah dia nak cebur dalam bidang pertanian. Kalau pepatah Melayu kata nak 1000 daya, tak nak 1000 daya. Dunia macam tu sekarang. Satu bagi saya boleh berkata kepada saudara bahawa bila saudara ada niat, ada hasrat, ada kemampuan, cita-cita nak belajar dalam bidang pertanian ini, alhamdulillah, saudara telah memilih jalan hidup yang betul. Tak kira macam tu, mana saya dulu 4 tahun mengaji engineering, tak betul lah. Tak betul. Ilmu datang. Tetapi dalam hal tuju suasana sekarang ni, suasana yang kita kena usaha. Sebab nak kerja kerajaan bukan mudah, ramai menganggur. Tapi kita pilih bidang ni, betul. Sebab apa? Betul. Pertama, saudara telah memasuki cabar kerja yang telah diwarisi ataupun warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lalu. Bidang peternakan, dalam kambing, lembu bibi ni saudara adalah kerja para nabi-nabi dulu. Saya pun duduk mengaji lama dah, tak pernah jumpa dalam cerita sejarah disebut Nabi Isa pernah jadi CEO tabung haji. Betul ni. Tak pernah saya tengok dalam buku sejarah Nabi Daud pernah menjadi accountant di sebuah syarikat antarabangsa berpangkalan di Sweden. Yang tak ada kan. Tetapi yang kita jumpa dalam kitab Asirah yang kecil besar, Nabi-Nabi adalah para penternak. Sampai Nabi kata, nahnu ma'asyirul anbiya nar'an al-aghnama. Sampai Nabi kata, kami para Nabi-Nabi, Nabi sedang Muhammad sendiri bercakap bagi pihak Nabi-Nabi yang lain, saudara dia yang lain, kami adalah para Nabi-Nabi, hidup kami dalam keadaan nar'an al-aghnam, kami pelihara kambing sendiri. Hati itu. Dan paling tidak selalu baca sirah Nabi Muhammad. Kalau tak boleh nak baca cerita Nabi Isa, Nabi Musa, agak payah saya, buka cerita Nabi Muhammad. Dan kalau tak buka juga, saya rasa tak kenal lah. Itu Nabi kita. Yang paling hampir kita Nabi Muhammad lah. Nabi Isa, Nabi Musa itu jauh sangat. Tapi kalau tak boleh buka cerita Nabi yang lain, buka Nabi Muhammad, saudara akan jumpa cerita Nabi kita. Muhammad adalah seorang kepala kafir. Kita mengaji bab cerita tu daripada jam sekolah rendah lagi pun, lulus keesaan sama masuk universiti dan dapat diploma, dapat ijazah. Nabi kepala kafir. Kuntu ar'a ala qarar ahli Makkah, kata Rasulullah. Aku bekerja kepala kafir, dapatlah upah sikit-sikit daripada orang Makkah. Sampai ketua, Nabi dewasa, Nabi adalah sebagai samping peniaga yang berdaya. Sebab itulah bagi saya sebutkan tadi, cabang kerja dalam bidang peternakan ini bukan kerja main-main, kerja para Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan pekerjaan yang hina, bukan pekerjaan yang tak ada nilai. Bukan. Cuma dalam masyarakat kita memang tak ada nilai lah. Sebab apa? Bergelumang dengan bau yang tak berapa sedap, seronok, bergelumang pakaian yang penuh dengan kotoran
kotoran, bergelombang dengan tahi dan najis. Memanglah siapa kata hebat. Yang hebat daripada dengan seorang kita bila berpakaian necktie, jaket, kan? Itu nampak orang buka mata. Padahalnya pakai jaket salesman, ya, bukanlah sebagai CEO syarikat, ya. Tapi orang pandang hebat. Hari ini pun kadang-kadang dipandang hebat kerana pakai baju jaket, pakai necktie, tapi merompak, kan? Tak macam dalam akhbar minggu lepas sebuah kereta Porsche kereta yang 190,000 harga Ferrari kan? Body kan yang dibuat lari di tahun. Yang kata mencuri pakai necktie lengkap, menewaskan CEO dan CEO di perompang penyamun terkenal, ya? Mana orang terima hebat. Akhirnya orang dia beri ruang masuk. Sebab apa? Kerana pakai necktie. Pakai necktie tapi untuk perompak, penyamun. Di dunia, lihat begitu. Orang akan terima bila saudara masuk ke dalam satu kawasan atau pakai necktie ataupun pakai jaket. Bila saudara pergi dengan bau kambing, orang tak boleh masuk. Padahalnya mungkin kambing bukan sudah ikut, semua ikut. Banyak duit. Sebab itulah bagi saya, kerja yang mulia ini bukan kerja Nabi, ini kerja mulia. Kalau saudara bukan orang tak berharga, kalau saudara dah percaya dalam bidang ini. Dan saudara adalah orang mewarisi kerja Nabi SAW. Maka jangan rasa rendah diri, rasa rendah hati, rasa terpencil, rasa hina dia. Saudara adalah waris kerja Nabi SAW. Kalau dapat orang-orang kerajaan negeri bagi ataupun nak minta apply dalam orang kerja tulis pekerjaan kerja Nabi. Pekerjaan kerja Nabi. Orang tengok ini makhluk mana pula ni kerja Nabi. Dia kenal ke mahkamah kita ada kerja ini. Tak, bagi tahu. Skrip saya adalah penternak. Saudara tak tahu ke itu kerja Nabi. Kerja Nabi. Itu benda syarikat kita lah. Kalau saya bukan malu kita. Ini masalah orang kerja Nabi itu kita. Baik. Jadi kesimpulan di awal ini ialah ini adalah cabang kerja yang saya. Tinggal lagi saudara sekalian, kita ada setekad keazaman yang tinggi. Terutama dalam suasana masyarakat hari ini yang perlu kepada tenaga-tenaga penternak orang Islam menjadi pembekal kepada makanan yang halal, makanan tayyibah, halal dan tayyibah untuk masyarakat. Hari ini kalau orang Islam tak cebur dalam bidang pertanian, penternakan, untuk tujuan untuk orang Islam sama, siapa lagi akan buat kerja? Saudara saya yakin ini bukan satu ruang yang kecil, tapi ruang yang menjanjikan kejayaan. Apalagi kalau saudara nanti buat kerja dalam keadaan mengikut hukum agama. Maksudnya saudara menjadi seorang penternak yang ada ilmu agama. Saudara berjaya insya-Allah. Saudara akan cipta kejayaan kan saudara berilmu, beragama, seorang penternak yang ada ilmu agama. Maksud saya begini, artinya di penternak berjaya nanti kita jaga hukum hakam agama. Jangan kita bakhil dengan nikmat Rasulullah. Kan punca rezeki bukan kita punya, tapi Allah yang punya punca. Kita hanya bekerja, tetapi yang menentukan kejayaan kerja Allah. Kita lebih rancang, saya nak cari 20 ekor kambing, 100 kelembu boleh. Belum tentu kita berjaya kalau tidak kerana dengan izin. Sebab itu saya sebutkan 3 perkara. Pertama sekali, jangan kita menjadi orang yang bakhil dengan nikmat yang Allah berikan. Saya bukan nak puji, bukan nak angkat, tapi saya sebut tentang saudara jamiah yang jiran saya yang dah hampir 8 tahun berjiran dengan saya di Bayan Subang. Saya pernah berkeyakinan dan saya berani berkata dengan ada hujah nas dalil
Kerana manusia yang tidak bakhil Allah, Allah tidak bakhil dengan dia. Orang yang tidak teruk Allah, Allah tak teruk dengan dia. Bila kita dapat rezeki Allah beri, kita hargai nikmat Tuhan, kita beri ke Allah lain pula. Contohnya macam sebenarnya dalam keadaan Allah beri nikmat kat dia dengan ternakan yang makin hari tersebut, dia tak terlupa untuk bantu orang lain dengan makanan, dengan kambing, dengan perbankan, untuk fakir miskin, untuk orang lain makan. Itu adalah satu nikmat sebenarnya. Allah tidak akan hilang dari kita, melainkan Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Quran kata, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa sahaja yang kamu belanjakan di jalan yang baik, Allah akan ganti dia. Allah kata dia akan ganti. Itulah kita kalau ada rezeki, kita tak lupakan orang fakir, orang miskin, orang kelaparan, anak yatim. Saudara ketahui nanti seorang peternak yang dalam keadaan ada 100 kambing contohnya. Saudara ketahui dia ada anak yatim, nampak kelaparan. Saudara berani sebuah kambing, sembelih, masakkan di letak anak yatim. Ini pakcik ni ada lebih sikit kambing, ambillah kau makan. Contohlah mudah, siapa tadi? Jangan bimbang sekarang. Kerja sebaik ini, janji Allah bahwa yukhlifu, kita tidak akan jadi makin kurang, tapi Allah makin menambah keberkatan. Ini satu di atas benda penting. Waktu selalu nak cipta kejayaan, jangan hanya berfikir tentang kita, fikir tentang orang-orang yang nak daripada bantuan, walaupun tidak banyak. Kalau kita ada nanti banyak kambing, puluhan kambing, tak semestinya kita hantar ke Allah sampai 40 ekor, matilah kita, modal kita mungkin. Kalau kita mungkin 1-2 kilo sebagai contoh, hampir 1-2 kilo, masak, melur rumah anak yatim, memadai, cukup. Kalau kita ambil bahagian itu untuk mereka, berkah insyaAllah. Tak seperti tunggu sampai hantar 40 ekor kambing, sikit pun tak apa. Dan itulah pintu keberkatan. Itu satu. Yang kedua, saudara sekalian, untuk kita mencipta keberkatan dalam urusan pekerjaan kita buat ini, jangan lupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa. Bab salat, sembahyang, ibadat, tolong jaga. Jangan lupa tentang hal ini. Sampai salat, waktu salat, tunaikan haknya. Jangan kata waktu, saya sibuk dengan kambing saya, lembu saya, kalau saya tak jaga nanti hilang. Keluar kebenaran, balik petang perkara, akhirnya sembahyang tidak berusaha. Saya balik kata, kali inilah pelanggan kita dengan Allah. Lama-kelamaan Allah tidak akan menilai keberkatan kita. Kerana kamu lupakan aku. Kamu aku beri nikmat, kamu lupakan kamu dengan aku. Hak aku dengan kamu. Hak saya dan hak-hak ibadat. Ini menjaga saudara. Jangan sampai mereka kita buat kerja dalam urusan cari harta, cari makan minum, lupa tentang agama. Saya tak berkata banyak orang kita hari ini, bukan banyak lah, 9 orang kita sendiri kadang-kadang air kan, orang pada orang air kan, air tak ada masa nak sembahyang, air banyak. Dan syarikat banyak, duit masuk dah banyak, klien ramai. Akhirnya, air tak ada nak sembahyang, air klien bertiga-tiga, nak kejar ni. Kejar kelima, air pergi Hong Kong. Hong Kong ni tak main sejarah. Tak usah berjaya. Mana waktu dengan Tuhan? Saya nak sebut, hilang pintu keberkatan. Kalau kaya sekalipun, kaya dalam kemurkaan Allah. Kalau mewah sekalipun, mewah dalam kemurkaan Allah SWT. Jangan putus hubungan dengan Allah dalam ibadah. Walaupun saudara mungkin bergelumah dengan kambing biri-biri yang dah banyak bagi nanti, Allah dahulukan, Allah utamakan. Ambil masa sesaat ini dalam solat keberkatan. Ulangi itu 3 minit. Allah berkatilah usaha saya, ya Allah. Minta berkat
dipanjangkan usia aku dalam rangka rezeki dan berkat, usia aku berkat, doa. Moga-moga di atas doa itulah Allah tidak akan Allah tidak akan pandang kita dengan pandangan murka. Allah pandang pandangan redha Allah. Yang seterusnya tentang soal ini, dan kita nak masuk insya-Allah, kita masuk boleh. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, bila sebut tentang persoalan pertanian ataupun pertanakan ini, sebutkan tadi dia ada kerja Nabi-Nabi, kerja para Rasul-Rasul alaihi wassalam, dan kita dapat membantu umat Islam dalam soal ekonomi dunia pada hari ini. Seterusnya, perkara yang saya rasa penting saya sebut pada malam saudara bahawa urusan kerja secara sebegini dia lebih terbuka sebab kita tak boleh ada orang. Kita dengan kita bertani, kita berkuat kita. Jadi kita pun jadi manusia yang orang kata hidup berkeadaan nak bermusuh, nak berbala, fokus. Kadang-kadang kita dalam dunia pekerjaan pun satu masalah kita mudah jadi kita tak tengok orang malu, kita nak musnahkan pekerjaan dia. Orang kita macam orang Melayu kita lah, orang Jawa sekali lah, tolak orang Sakai, Jago nak tolak mereka tak ada yang pun. Orang kita pernah macam tengok kawan tu jual nasi lemak dan laku satu periuk habis satu hari. Nampak dia mula lah buat nasi lemak juga yang dia tak laku, setengah periuk tak habis. Kadang kawan sebelah laku sampai 2 periuk satu hari nasi lemak. Kadang-kadang timbul perasaan orang juga. Akhirnya dengki datang, dendam datang. Akhirnya usaha nak runtuhkan hak orang lain. Ini usaha yang tidak berlaku dalam diri orang semua. Kita kena bersaing secara sehat. Kalau orang buat jahat, kalau kita ada Allah untuk kita mengadu. Jangan kita balas dia dengan keburukan sama. Dia sahihkan kita sehingga kalau kita tak boleh. Dia dengki kita makin kita boleh. Lepas saudara, bidang ini nak kepada hati yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya sebut, kalau kita dekat dengan Allah, Allah memudahkan urusan kita dengan urusan kita, urusan makan minum, urusan harta kita, urusan nikmat tersebut. Jadi kesimpulannya untuk malam ini, kalau ada soalan saya buka alam itu soalan insyaAllah. Kesimpulan untuk malam ini, saudara-saudara sedang menimbul satu laluan ilmu yang cukup besar. Saya yakin seorang berwajah saudara ini adalah orang yang free daripada banyak pemikiran dunia yang lain. Saudara dah masuk bidang ini, tadi Allah tambah-tambah kerja sebangun pula kerajaan yang berusaha bantu rakyatnya dalam segi macam ini. Ambillah kesempatan peluang itu dan hargailah apa yang memberikan itu. Dan ini merupakan sesuatu yang akan memberikan pencerahan masa depan. Satu nikmat besar. Tapi dia semua terlebih di atas kita sebenarnya. Kalau kita niat yang betul, niat yang ikhlas, niat yang benar, suruh yang mendalam, insyaAllah berjaya kita akan cipta. Walaupun kita rasa penat, berarti macam mana sekalipun, saya ingat Saudara Jamil berkongsi pengalaman yang banyak. Lepas awal beliau bekerja bidang ini, saya sampai GCD, banyak benda yang beliau berkongsi, beri semangat saudara-saudara. Maka saya ucapkan ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merisui hasrat saudara semua sebagai orang muda dan semua nak selalu muda. Ada Muslim Islam lah, tapi di bawah maknanya macam masalah berat ya. Kalau saya rasa orang kata tapi Islam lah dia ya besok batam nak masuk memang tak ada lain saya tadi berkumpul kata besok apa sebab Ustaz CTM kalah quick one macam permasalahan saya sendiri saya dah formula
reason yang dia kata semayang. Dari sisi dakwah, dia berasal kepada kita. Kenapa kamu boleh? Dan kenapa saya tak boleh? Kenapa kamu tak jawab pada orang lain? Tapi kepada orang itu yang mungkin kita untuk jalankan semua boleh. Itu persoalan yang kita menghadapi. Okey, saya jawab soalan. Cantik soalan ni. Soalan-soalan yang agak akademik, tetapi ada di sana nilai soalan cantik. Dia begini. Pertama sekali, dalam Islam ini perniagaan adalah satu medan yang terbuka untuk kita bersama dengan siapa sahaja orang itu bukan Islam. Maknanya dalam Islam tidak salah kita berurus niaga dengan bukan Islam dalam urusan tidak salah, dibolehkan. Yang kedua itu asas. Yang kedua selalu bertanya tentang aspek dakwah dalam perniagaan. Itu satu aspek yang penting. Baik. Persoalan yang timbul sekarang bila mana orang bukan Islam cuba nak bermuamalah dengan kita dalam kerangka yang kita takut ada syubhahnya, ataupun haram dan sebagainya. Di sini kalau hanya sekadar tadi dia nak dikambing pada kita untuk tujuan dia buat kerja ibadat beragama dia. Dalam Islam kita tahu dia usul. Saudara dikambing ini untuk apa? Tak wajib usul. Sebab hak dia sebagai pembeli ada. Hak dia sebagai audiens, sebagai klien kita ada. Kita tahu dia usul. Sebagai beli kambing ini nak bawa ke kuil nak sembelih. Tak. Sekurang-kurangnya hak kita ialah kita sebagai seorang penjual peniaga dan selebihnya ada urusan dia dengan Tuhan dia atau dengan Allah SWT. Baik. Itu yang pertama. Malaikat kalau si yang datang yang beli dengan kita ini dia minta kepada kita untuk menyediakan persiapan dari sudut kata dia. Contoh saya tahu lah, tapi contoh dia kata saya nak saudara potong kambing saya ni, pecah-pecah kambing ni sebab saya nak buat upacara keagamaan. Itu tak boleh. Sebab seolah kita mengikuti perintahnya untuk sembelih kambing kata potong 8. Sebab apa? Upacara keagamaan untuk disembah pada tokongnya. Itu tak boleh. Sebab dalam perniagaan ini soalan kita membantu dia untuk mudahkan. Tapi kalau kita kambing kita jual atas alasan kita sebut penternak dia nak beli, soal dia buat apa, nak pecah, dia patah kambing, dia nak potong sampai 12, itu hanya. Tetapi kalau tadi tak boleh. Yang kedua itu syubhat kami. Syubhat sebab kita seorang bersama dengan dia menyokong upacara keagamaannya. Baik. Kalau kita mampu berurusan jual beli dengan dia dalam cara yang seperti itu, saya rasa tak timbullah ungkapan tadi. Mengapa saudara dengan saya pergi nak jual dengan orang Islam, ini tak akan timbul soalan. Sebab cuma tadilah siasat akhlak kita peniaga ni, kita anggaplah sesiapa yang datang kepada kita untuk berurusan itu sebagai da'i kita, sebagai mad'u kita, maknanya sebagai sasaran dakwah kita. Kalau mereka yang bukan Islam, ya, tunjukkan sifat. Sekurang bagi saya rasa kita peniaga ni, bila kita dapat peniaga cara yang paling adil dengan harga yang paling terbaik, muamalah seperti dia akan menarik perhatian orang bukan Islam. Mungkin dengan kita baik dia berurusan pada kawan-kawan yang seagama dengan sebab apa? Orang ni cakap lemah lembut dengan aku, harga dia pun kurang sikit, cara dia berniaga pun nampak ada unsur nak menipu. Itu pun satu kebaikan. Sebab itu satu step pertama untuk dia tertarik bahawa Islam agama yang cantik, orang Islam ni orang yang baik, orang Islam yang akhlak. Itu dalam persiapan bahasa. Saya tak tahu lah kalau tak sampai maksud pada jawapan yang sepatutnya. Allah. Baik. Mungkin nak tanya sikit. Kita turun. Tanya sikit turun. Tanya Jaya. Belum ada orang. Saya kerja BPH. Terima kasih ya. Habis dah? Combo bulan 4. Bidang? Engineering. Kau nampak dia
Saya nak tanya tentang, kita tahu bahawa pekerjaan Nabi kita dulu sebagai seorang petenang. So sebagai seorang petenang ni, kalau kita ikuti, maknanya kita ikut sunnah kan. So saya nak tanya, kalau macam peternak ni, kita tahu Nabi kita menternak kambing. So kalau macam kita menternak daripada kambing, katakan lembu kan, tak menternak kambing, adakah kategori ikuti sunnah atau tak? Okey, jadi soalan. Yang pertama sekali, asas kerja itu yang paling penting. Betul lah Nabi SAW tak disebut dalam sejarah ternak lembu, ternak ayam. Tetapi Nabi yar'a. Bahasa Arab saya tadi, kuntu ar'a, aku menternak. Jadi sekarang kalau saudara tidak ternak kambing, lembu yang diternak ataupun itik ternak, itu masuk dalam bidang penternakan. Itu masih dianggap sebagai warisan kerja Nabi-Nabi Rasulullah SAW. Jadi jangan rasa susah hatilah. Ya, yang penting bagi saya bukan soal kita mewarisi totally kerja Nabi, tapi kita mewarisi semangat kerja yang Nabi bawa. Nabi tak tipu orang, Nabi tak pelanggar, Nabi adil. Jadi kalau kita ni kerja kambing lah, bukan kerja kambing, mana kerja jaga kambing, tetapi tipu orang. Jadi tak ada kerja Nabi juga. Kerja terhadap kambing itu tapi tipu pelanggan, harga tak betul. Jadi mana tidak sunnah juga. Jadi sebab kita bekerja ada akhlak beragama, itu warisan Nabi SAW. Walaupun kerja berternak itik ataupun mangsa ataupun ayam sebagainya. Baik, Allah. Okey, silakan. Boleh lagi? Ya, ini dah ada kandang kambing kot. Soalan dia mengenai kadar keuntungan. Ada setengah tu yang saya dengar ketika dalam keuntungan yang boleh kita ambil daripada jualan kita ada, kita hanya mengharapkan 30% boleh. Tapi saya nak tanya Ustaz, berapa keadaan yang ada berapa tu? Ada kadar maksimum ke, kadar minimum ke, dan yang dihabiskan? Okey, saya tak boleh jawab persen-persen tu. Saya pun tidak ada dalam mereka. Tapi dalam Islam diharamkan kita ihtikar. Ihtikar bermaksud kita pegang harga. Contohnya seorang peniaga, dia tahu dia akan satu hari, 2 hari ke atas, harga mahal. Maka dia simpan barang-barang ini semata-mata nak tunggu harga naik baru jual. Itu ihtikar. Dan Islam haram. Kita boleh nak ambil kesempatan itu. Sebab barang kita ni bukan barang untuk yang akan datang, barang yang seperti jadual. Itu yang tak boleh. Adapun yang kedua, mungkin saya menjawab dalam konteks ilmu umum, ialah kita tidak boleh menzalimi orang lain sehingga orang tertekan kita. Contoh, kalau kita seorang yang dianggap sebagai broker dalam sesuatu keadaan, kita yang pegang harga. Kalau harga kita itu harga yang terbaik, orang tak boleh nak buat melainkan kita yang menentukan harga, itu tak boleh besar. Saudara Islam, jangan sampai orang yang berkaitan tekan harga kita. Sebab itu dalam satu cerita, saya tak ingat sumber, tapi saya ingat bacaan saya. Satu cerita, sumber ni saya ingat, tapi saya baca satu cerita di mana berlaku di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seorang lelaki dia mengadu ke Umar, dia kata, wahai Umar, maksud Khalifah Umar memerintah, Khalifah yang kedua, di pasar Madinah, pasar-pasar Madinah. Dia kata, wahai Khalifah, dia kata, aku beli barang sekejap tadi, tapi aku dapati harga barang ni mahal daripada kebiasaan. Mana mahal daripada kebiasaan. Lalu Umar tanya, kedai mana kau pergi? Umar pemerintah ni, kedai mana pergi? Kata lelaki, ada kedai dulu sana. Lalu Umar pergi bertanya kepada yang jual barang ni, berapa harga yang telah kau beri kepada lelaki ni. Jadi kata peniaga tadi, aku telah berikan harga pergian-pergian. Betul,
jawapan peniaga ini sama dengan aduan ini. Orang kita tak tahu orang tu tipu. Jual betul. Lalu kata Umar, mengapa kau letakkan harga yang paling mahal? Rupa-rupanya dia kenal yang datang beli orang yang agak kaya. Jadi orang kaya tak harga mahal, yang miskin dia tak harga murah. Dia kata Umar radhiyallahu anhu, kamu telah memeras harta dalam, kamu telah mengambil harta yang haram masih agama. Maka kata Umar tak betul. Arti orang pembeli yang kaya harga mahal, sebab nak tuan dia. Yang datang miskin harga murah. Umar kata kamu telah mengambil harta yang haram. Jadi dalam isu ini kita kena adil lah. Nak tak harga kalau kita cukup pun bagai kita asal berapa ringgit, 2 sampai 10 ringgit, tak masalah lah. 4 ringgit tak harga masalah. Saya tak boleh kata lah ringgit yang kita, tapi kalau dah sampai 3 kali ganda, itu nampak sangat ya, usaha kita tadi tidak apa-apa mendapati itu. Soalan kita mengambil, memegang hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Jadi sebab itulah dalam isu ini, ini pun satu benda yang paling berkuasa untuk negara ialah siapa? Pihak berkuasa. Sebab dia pemantauan dalam sistem ekonomi Islam, dia ada al-raqabah. Al-raqabah ada satu pihak yang menguasai harga, dan kita Malaysia pun ada, tapi kan dia tak berjaya juga. Itu masalah korupsi yang lain. Sebab ada korupsi lah di situ. Ada yang jadi kuasa memantau, tapi kadang-kadang tak berlaku juga keadilan sebab ada korupsi tadi. Tapi di Islam ada al-raqabah yang menentukan harga itu mengikut pasaran, bukan harga ikut pemikiran sentuhan semata. Allah. Jadi saya tak ada jawab detail tentang pasal-pasal itu. Saya sudah tidak dikasih. Alhamdulillah. Okey, sila. Ceramah tak buat, tak salah. Okey, sila. Kami sudah diberikan penelitian tentang makan kepada ini juga metode yang hebat. Cara di sini bagaimana kita buat kisah nasihat dia kita datang membawa agama. Pada di sini kita tadi siap dan pemegang dia terkait dan tahu sebagai sempurna. Tapi 3 poin yang saya sebut sama sekali beberapa kali sangat bagus dan juga Nabi pun tak pernah ada lagi. Kedua, kemungkinan solat. Hubungan agama dengan Allah. Dan yang ketiga, tu Ustaz masih ada poin lagi. Ustaz ada 3 poin. Kalau Ustaz tak lagi dengan 8 poin. Tapi oleh kerana konsep masa tak dapat sampai ke kami. Saya harap Ustaz sampai lah. Sebab ada 3 poin je lah. Macam tak cukup. Macam banyak. Saya berjalan dengan Ustaz itu ibarat pun. Ada 3 poin. Banyak ni. Tapi seperti lah, saya rasa yang penting saya cakap malam ini tentang asas keagamaan. Saya tidak ada kemampuan bercakap dari aspek yang lain dari sudut untuk bercakap tentang metodologi itu tak ada pengalaman. Tapi saya nak cakap kepada saudara sekalian, tolong masukkan elemen-elemen keagamaan dalam kita bekerja ini. Kerana paling utama kita nak keberkatan, berkat harta, berkat perniagaan, berkat usaha kita. Kalau terdapat keberkatan ini sebagai asas bekerja kita, jangan bimbanglah. Kalau kita kata tak maju sampai ke peringkat paling berjaya pun, insya-Allah usaha kita ini ada nilai berkat. Saya nampak berkat tuan-tuan, dia bukan melibatkan soal duit semata-mata. Tapi kalau kita perniaga ada berkat, anak-anak kita
kita insya-Allah dapat makan rezeki yang halal, bahagia. Rumah kita tak ada jadi rumah perang punya kelapas, asyik bergaduh pasal sebab suami isteri ada tidak barakah. Nak kata mewah sangat tidak akan boleh berniaga dalam pada itu, tapi Allah berikan keberkatan. Jadi barakah ini dia benda yang tak boleh diukur dengan nilai, dengan cupak, dengan gantang, dengan kilo. Berkat tak boleh. Sebab itulah hari ini tak ada siapa boleh pergi ke pasar raya, tuan nak berkat 4 kilo. Tak ada, tak jual. Tak jual. Kalau berkat dia jual kilo sekian-sekian, saya nak beli. Ya, kalau sejuta tu nak suai lagi sebab berkat kita. Tapi boleh datang daripada agama yang kita anuti, amal yang kita lakukan. Tak apalah, saya rasa beginilah, saya rasa saudara di sini, saudara yang terlibat dengan bidang seperti ini, saudara anjurkan pertemuan-pertemuan sama saudara, dan jangan lupakan untuk masukkan elemen-elemen keagamaan seperti tazkirah, muhasabah. Kalau tidak, kita akan lupa dan lupa. Saya rasa ruang-ruang itu masih ada, dan saya pun malam ini tidak masalah untuk cakap kalau modal bagi pula ya. Saya pun sebenarnya tubuh rasa letih. Semalam pukul 3.30 balik daripada Cilacap Pahang. Tak tidur lagi. 3.30 pagi tadi sampai tidur bangun subuh ke pejabat. Kemudian pukul 10 tadi terus forum di Bukit Aman bersama dengan anggota polis sampai Zohor. Kemudian terus khutbah Jumaat di Masjid Kaumah Masjid Zohor Berman. Tak tidur lagi. Petang tak tidur, tak boleh tidur. Ya? Dan sampai sekarang saya tadi nampak okey, sekarang nampak saudara dah macam 3,000 orang saja. Orang dah jadi 4 orang. Tapi tak apalah, kalau manis kena kambing, insyaAllah stabil walilah. Stabil walilah. Jadi tak apalah, kita rasa malam ni walaupun tak banyak benda, tapi ambillah kesempatan itu bagi saya, agama Nabi. Orang yang ada agama dalam hidup pekerjaan, insyaAllah berkata. Orang yang buat kerja apa dan agama tak ada, hilang berkat itu saja. Saya rasa orang yang paling sekarang berhak bertanya dalam soal ini untuk keberkatan atau boleh call perjalanan kita, insyaAllah. Hubungan kita tak akan putus ini untuk dapat bantuan-bantuan. Assalamualaikum insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dimohon kepadamu ya Allah keridhaan-Mu dan syurga-Mu. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, dimohon kepadamu ya Allah, ahli keluarga kami, anak isteri kami, ya Allah, menjadi penenang pada mata perasaan kami, dan jadikan kami memimpin keluarga yang bertakwa. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, hiaslah kami dengan kesehatan, keafiatan dan keselamatan. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban. Ya Allah, rezekikan kami rezeki halal, rezeki yang baik. Allahumma at'imna bit'amin halalin tayyibin. Ya Allah, berikan kami makan minum yang baik, makanan yang halal dan sempurna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan jauhkan kami daripada bakaran percikan api neraka yang berjala-jala. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.